Assalamualaikum. Hello. Dalam Hotspot minggu ni masih lagi dengan Sarah. Tengok IELTS pakai jubah. Kerana apa? Kerana dah minggu ketiga dah kita berpuasa. Seminggu lagi nak raya. So ambil lah feel 10 malam terakhir tu. Alright, minggu ni Sarah nak share dengan korang semua senarai artis yang buat extra income masa bulan puasa ni. Of course lah extra income. Nanti nak bagi duit raya pula dekat makcik, dekat pakcik, dekat mak, dekat bapa, dekat saudara, dekat Sarah. Sarah masih layak lagi dapat duit raya untuk information anda semua. Kerana Sarah baru je umur lepasan SPM macam tu. Alright, artis pertama dalam senarai Sarah adalah Warih. Walaupun duit Warih tu dah bertingkat-tingkat, duit dan bertingkat-tingkat. Tapi dia nak meningkatkan lagi duit dia dengan jual air conteng. Conteng tu air dalam bekas, dia just conteng je dekat cawan tu. Dah tahu ni, Waris masih lagi berniaga air conteng tu di bazar-bazar Ramadan. Boleh carilah. Okey, artis kedua dalam senarai Sarah adalah kakak polis kita, Salina Saibi. Ya, dalam sempat-sempat mengejar orang jahat tu, tangkap orang jahat, sempat lagi menguli tepung, buat tak nenas, buat sarang semut, buat kuih makmur. Yang penting, Salina Saibi punya kuih ni, keunikan dia adalah dia kuih-kuih yang kita dah jarang nak jumpa. So, kalau nak dapatkan kakak polis kita, nak dapatkan kuih kakak polis kita, boleh visit her IG. Jangan PM tepi IG I, tak dapat kuih. Dapat apa tak tahu. Tak dapat apa-apa. Seterusnya dalam senarai Sarah ada seorang daddy, baru je daddy ni, Saharul Rizwan. Yes, Saharul Rizwan sekarang ni busy jual serunding you all. Si Saharul ni siap duduk bersila bungkus serunding tu nak jual dekat korang tau. Korang ingat no, ini bukan hanya gambar propa artis ambil gambar barang-barang dan kemudiannya tak bungkus sendiri no. Saharul buat sendiri. Yang penting sekarang ni Saharul mesti busy jaga baby boy baru. Jaga Dina Amir, bini dia masih dalam pantang tu. Buat serunding pula. Lah, tak apa Saharul macam ni. Hantar serunding tu free dekat I boleh buat IG review. Walaupun followers sedu. Yes, Roni Hussein. Abang Roni kita pun sekarang dah menjual kuih raya, y'all. Biar hatiku menanti, biar ku terus menunggu. Rajin tahu Abang Roni ni berniaga kuih raya. Baru-baru ni ada buka booth dekat satu tempat tu untuk jual kuih raya dia. Wah, abang penunggu tak nak bagi ke kuih raya nampak macam sedap tu? Jangan risau dia tak ada mandrem, fufu tak ada. Beli je kuih raya abang penunggu kita ni. Boleh stok IG dia lah, kat situ semua ada. Beli lebih, I lapar sekarang. Baiklah, tadi Sarah dah share dengan korang artis yang jual makanan. Tapi sekarang ni artis yang jual jubah raya. Yes, Daddy to be Amar Baharin sekarang jual jubah raya. Dia dengan Amira Rosli sekarang sedang menunggu kelahiran cahaya pertama diorang. So kalau tengok kat IG, sweet sangat. Yelah, sementara tunggu tu kenalah kumpul duit banyak-banyak. Nanti baby dah lahir banyak pakai duit kan. Untunglah macam Sarah ni tengah tunggu lagi. Tulang rusuk pun belum bergetah. Bila nak datang, nasiblah badan. Raya lagi seorang-seorang tahun ni. Alright, itu je daripada Sarah untuk minggu ni. Kalau artis je menjual, mesti laku sebab dia dah ada nama. Tapi kalau Sarah agak-agak menjual, laku ke tak? Dan apa yang patut Sarah jual tu? Korang rasa? Komen dekat bawah. Kalau nak bagi idea, Sarah nak buka bisnes apa? Mungkin juga bisnes baju raya. Boleh sama dengan you all. Kalau sama colour, mana tahu jodoh. Barulah rusuk tu bergetak. Hashtag sis cuba. Dah lah, siapa yang komen first kat bawah, dia akan memenangi hati Sarah. Ciao. Hot FM.